Aku tak pernah sangka satu hari nanti, nilai aku sebagai menantu akan diukur melalui kereta apa yang aku bawa. Masa mula-mula aku kahwin dengan isteri aku, semuanya nampak biasa. Aku tak cakap keluarga mertua aku layan aku macam raja, tapi sekurang-kurangnya aku rasa dia terima. Bapa mertua aku borak dengan aku. Kalau aku datang rumah, dia tegur. Kadang-kadang dia ajak aku minum dekat kedai mamak. Pernah juga dia ajak aku ikut dia pergi mancing. Aku ingat, okeylah, mungkin aku ni menantu yang dia boleh terima. Aku kahwin masa umur aku 26. Masa tu aku dah kerja tetap. Gaji pun okey. Bukanlah kaya raya, tapi cukup untuk hidup selesa. Aku boleh tanggung isteri aku, bayar rumah sewa, kereta, makan, belanja keluarga kecil kami. Keluarga aku pun alhamdulillah, jenis sederhana selesa. Tak mewah tapi tak susah. Keluarga isteri aku pula memang hidup agak sederhana. Mak mertua aku jual goreng pisang, bapa mertua aku tak kerja tetap. Banyak harapkan duit daripada mak mertua aku dan anak-anak dia. Tapi aku tak pernah pandang rendah benda tu. Serius, tak pernah. Bagi aku, hidup orang lain, rezeki orang lain. Selagi orang tu baik, aku okey. Masa awal kahwin, kalau aku balik kampung rumah mertua, aku akan cuba hulur sikit-sikit. Kadang-kadang beli barang dapur. Kadang-kadang belanja makan. Kadang-kadang bagi duit raya lebih sikit. Bukan sebab aku nak tunjuk baik, tapi sebab aku anggap itu keluarga isteri aku, jadi keluarga aku juga. Tapi semuanya mula berubah lepas adik ipar aku kahwin. Adik isteri aku kahwin dengan lelaki yang memang nampak berada. Aku panggil dia Farid lah. Farid ni ada bisnes kereta sewa. Kalau datang rumah mertua, kadang-kadang bawa Alphard, kadang-kadang bawa BMW. Jam tangan pun nampak mahal. Phone latest. Cara dia bercakap pun macam orang bisnes. Aku tak ada masalah dengan Farid. Dia baik je dengan aku, tak sombong. Kalau jumpa dia salam, borak biasa. Kadang-kadang dia tanya kerja aku pun okey dengan dia. Masalahnya bukan Farid. Masalahnya, lepas Farid masuk dalam keluarga tu, aku mula nampak perangai sebenar bapa mertua aku. Mula-mula aku cuba nafikan. Aku cakap dekat diri sendiri, tak apa, mungkin sebab Farid menantu baru. Biasalah, orang tengah excited. Tapi makin lama, benda tu makin susah aku nak pura-pura tak nampak. Dulu kalau aku datang, bapa mertua aku akan tegur, dah makan. Sekarang dia cuma angkat muka sikit. Kadang-kadang aku salam pun dia macam sambut hujung jari. Tapi kalau Farid datang, lain terus suasana rumah tu. Farid datang, masuk-masuk. Kau pak kereta mana? Alphard tu baru ke? Cantik betul. Siap keluar rumah tengok kereta. Aku duduk dalam rumah, senyum je. Mula-mula aku masih boleh ketawa. Aku fikir, biasalah, orang tua suka tengok kereta besar. Tapi bila setiap kali benda sama jadi, aku mula rasa lain. Kalau makan keluarga, bapa mertua aku akan cari tempat duduk sebelah Farid. Dia akan tanya pasal bisnes, pasal untung, pasal kereta sewa, pasal pelanggan VIP. Kalau Farid cerita, dia dengar betul-betul, siap angguk-angguk. Bila aku cuba masuk borak, kadang-kadang dia jawab pendek je. Oh, yelah, baguslah. Lepas tu dia sambung balik tanya Farid. Aku bukan jenis cepat kecil hati, tapi bila benda tu jadi banyak kali, kau akan mula tertanya-tanya jugalah. Aku ni wujud ke dekat meja tu? Isteri aku perasan, tapi dia tak cakap apa-apa mula-mula. Mungkin dia pun tak nak percaya ayah dia macam tu. Aku pun tak nak paksa dia pilih pihak. Jadi aku diam. Tapi lepas kami ada anak, benda tu jadi lebih sakit. Anak pertama aku lahir, aku ingat bapa mertua aku akan lembut sikit. Yalah, cucu pertama dari isteri aku. Aku bayangkan dia akan dukung, ajak main, tanya khabar. Tapi reaksinya biasa-biasa je. Masa kami bawa anak balik rumah mertua, mak mertua aku yang excited. Dia dukung, dia cium, dia tanya susu cukup ke tak, tidur okey ke tak. Tapi batak mertua aku tengok sekejap je. Comel, dia cakap. Lepas tu disambung tengok phone. Aku pujuk hati lagi. Mungkin dia jenis tak pandai dengan baby, mungkin dia kekok. Tapi bila anak Farid lahir, barulah aku tahu. Bukan dia tak pandai dengan baby. Dia cuma tak berminat dengan anak aku. Anak Farid baru masuk rumah je, bapa mertua aku terus bangun, terus dukung, terus ajak keluar tengok pokok. Siap panggil jiran. Ni cucu aku. Tengok muka dia, ikut ayah dia. Bijak. Aku dengar ayat tu sambil anak aku duduk sebelah aku, main kereta kecil atas lantai. Masa tu anak aku belum faham, tapi aku faham. Dan sakit dia lain macam. Sebab bila kita orang dewasa tak dilayan, kita boleh telan. Kita boleh kata tak apa, aku dah besar. Tapi bila anak kita yang tak dilayan, kita akan rasa macam ada orang pijak hati kita depan-depan. Pernah satu hari, anak aku umur dalam 3 tahun masa tu. Dia nampak atuk dia dukung anak Farid. Anak aku pun datang dekat bapa mertua aku, angkat tangan nak dukung juga. Bapa mertua aku tengok dia, lepas tu cakap, kau dah besar, jalanlah sendiri. Ayat tu biasa je kan? Tapi dalam masa yang sama, anak Farid yang umur lebih kurang sama, dia dukung lama-lama. Anak aku terus datang dekat aku.
Dia tak menangis pun. Dia cuma berdiri dekat kaki aku, pegang seluar aku. Aku tunduk tanya, kenapa? Dia cakap perlahan, Atuk tak nak dukung abang. Aku tak tahu nak jawab apa. Aku senyum je. Aku cakap, tak apa, ayah dukung. Aku angkat dia, bawa keluar rumah konon nak tengok kucing. Tapi sebenarnya aku tak nak dia nampak muka aku masa tu. Sebab aku memang hampir menangis. Lepas tu aku mula perasan lagi banyak benda. Kalau anak Farid buat bising, bapa mertua aku gelak. Budak-budak biasalah. Kalau anak aku lari sikit dalam rumah, dia tegur, jangan nak buat sepah. Kalau anak Farid tumpahkan air, dia cakap, tak apa, nanti lap. Kalau anak aku jatuhkan biskut, dia cakap, mak ayah tak ajar ke? Setiap benda kecil tu macam jarum. Sekali cucuk mungkin tak rasa sangat. Tapi kalau setiap kali datang rumah dicucuk benda sama, lama-lama berdarah juga. Yang buat aku paling kecewa, isteri aku pun terluka. Dalam kereta balik dari rumah mertua, dia selalu diam. Aku tahu dia penat. Aku tahu dia malu. Aku tahu dia tersepit sebab itu ayah dia. Satu malam, lepas gathering keluarga, kami balik rumah dalam keadaan sunyi. Anak aku tidur dekat belakang. Isteri aku pandang luar tingkap lama sangat. Tiba-tiba dia cakap, abang perasan tak ayah macam lain dengan anak kita? Aku diam. Bukan sebab aku tak dengar, sebab aku takut kalau aku jawab, hati dia lagi sakit. Dia ulang lagi, abang perasan kan? Aku tarik nafas. Abang perasan? Lepas tu, dia terus menangis senyap-senyap. Tak ada drama, tak ada menjerit. Dia cuma lap air mata dengan hujung tudung dia sambil pandang luar tingkap. Masa tu aku rasa marah aku hilang sekejap. Yang tinggal cuma sedih. Sebab aku sedar, benda ni bukan setakat aku terasa sebagai menantu. Isteri aku pun sedang kehilangan hormat pada ayah dia sendiri. Paling pedih, aku pernah cuba lebihkan juga. Pernah satu kali sebelum raya, aku bagi bapa mertua aku duit. Tak banyak, tapi cukup besar untuk kemampuan aku masa tu. Aku hulur elok-elok. Dia ambil sambil cakap, terima kasih. Aku lega sikit. Tapi tak sampai setengah jam, Farid datang. Dia bagi sampul. Aku tak tahu berapa isinya, tapi bapa mertua aku terus senyum besar. Farid ni memang tak pernah lupa orang tua. Aku duduk dekat sofa masa tu. Aku rasa macam bodoh. Macam duit aku tadi tak ada nilai langsung. Sejak hari tu aku berhenti cuba beli tempat. Bukan sebab aku berkira, tapi sebab aku sedar, kalau hati orang dah letak harga dekat manusia, kita bagi berapa pun tetap akan dibandingkan. Sekarang aku masih datang rumah mertua bila ada majlis. Aku masih hormat bapa mertua aku sebagai ayah kepada isteri aku. Tapi dalam hati, aku dah tak sama. Aku dah tak berharap dia akan layan aku macam dulu. Aku dah tak berharap dia akan nampak aku sebagai menantu yang baik. Aku cuma jaga anak aku. Kalau aku nampak anak aku mula tersisih, aku akan bawa dia duduk dengan aku. Kalau dia tak dilayan, aku yang layan. Kalau dia tak dipeluk, aku yang peluk. Sebab aku tak nak anak aku membesar rasa dia kurang berharga hanya sebab ayah dia tak bawa Alphard. Aku tak cemburu pada Farid. Serius. Rezeki dia, rezeki dia. Aku pun tak salahkan dia. Yang aku kecewa, orang tua yang sepatutnya paling faham nilai keluarga boleh jadi orang pertama yang mengajar cucu-cucu bahawa kasih sayang pun ada kasta. Dan sekarang, aku cuma belajar satu benda. Kadang-kadang, yang buat kita rasa kecil dalam keluarga bukan sebab kita tak cukup baik, tapi sebab ada orang hanya nampak nilai kita bila kita datang dengan duit, kereta besar dan status yang boleh dibanggakan depan orang lain.